Minyak naik je semua tu cakap pasal tukar lah EV kan. Tapi kau tahu tak, EV pun sebenarnya bergantung kepada minyak. Okay guys, kali ni aku tak nak cakap dengan emosi, aku nak cakap dengan fakta dan juga data. So dekat Malaysia sekarang, lebih kurang 90% dari kita ni masih datang daripada fossil fuel. Lebih kurang 60% daripada arang batu dan sekitar 30% lagi daripada gas asli. So renewable energy macam hydro, solar dan lain-lain tu masih lagi kecil lah. So maknanya bila kau charge EV dekat rumah, tenaga tu sebenarnya datang daripada coal dan juga gas. So EV dekat Malaysia ni bukan zero emission lah, dia cuma lower emission. So bergantung juga pada sumber elektrik ni. Sekarang kita zoom out sikit ke arah peta global. Lebih kurang 20% minyak dunia lalu Selat Hormuz, dan ini adalah laluan paling kritikal dalam sistem tenaga global. So bila adanya konflik, perang ataupun sekatan dekat kawasan tu, maka supply chain ni akan terganggu tau. So bila supply chain terganggu, harga minyak akan naik. So bila minyak naik, biasanya gas dan juga arang batu pun akan terkesan, sebab semua ni berada dalam ekosistem tenaga yang sama. Jadi kos untuk jana elektrik pun mungkin akan naik. Dekat Malaysia, kita gunakan sistem yang dipanggil Automatic Fuel Adjustment ataupun AFA. So maksud dia mudah lah. Bila kos bahan api naik, tarif elektrik pun boleh berubah ikut kos semasa. So kalau kita tengok data sebenar kan, pada Disember tahun 2025, rebate elektrik sekitar negatif 6.42 sen tau per kilowatt hour. So masuk Mac tahun 2026, dah turun lagi sekitar negatif 2.15 sen, dan pada April tahun 2026 pula tinggal lebih kurang negatif 0.47 sen sahaja. Dan dalam beberapa bulan sahaja, rebate ni hampir hilang lah. Dan ini sebenarnya adalah signal awal bahawa kos tenaga tengah meningkat. But sekarang kita masuk ke calculation yang sebenar. Average rakyat Malaysia drive lebih kurang 1000 km sebulan. Dan kalau pakai kereta petrol, RON95 pada harga subsidi ni, iaitu dalam sekitar RM1.99 per liter, dengan consumption sekitar 15 km per liter, kos minyak akan jadi lebih kurang RM130 ke RM170 sebulan. Dan kalau EV pula, consumption dia sekitar 15 hingga ke 20 kWh per 100 km. So untuk 1000 km, kau akan guna lebih kurang 150 hingga ke 200 kWh. Dan dengan tarif elektrik rumah sekitar 50 sen per kilowatt hour, kos charge EV dekat rumah akan jadi sekitar RM75 hingga ke RM100 sebulan. So nampak macam mungkin jimat lah dalam RM50 ke RM70 kan. Tapi ini hanya berlaku kalau kau charge sepenuhnya dekat rumah. Dan sebab bila kau mula guna public fast charger ni, terutamanya DC charger, harga sekarang sekitar RM1.20 sen hingga ke RM1.50 sen per kilowatt hour. So maknanya untuk 1000 km ni, kos boleh jadi RM180 ke RM300 sebulan, dan lebih mahal daripada petrol. So sekarang kita masuk part yang ramai orang tak kira lah, iaitu harga kereta. Kalau kereta ICE entry level macam Beza dalam lingkungan RM35,000 hingga ke RM40,000. Untuk EV pula, EV punya entry level ni dalam pasaran Malaysia sekarang sekitar RM90,000 hingga ke RM100,000 lah. So beza minimum boleh cecah hampir RM50,000 hingga ke RM70,000. So kalau convert kepada loan bulanan, beza tu boleh jadi RM300 hingga ke RM500 setiap bulan. So bandingkan tadi dengan saving minyak yang hanya RM50 hingga ke RM70. So secara matematiknya memang tak masuk lah kan. So belum lagi kira depreciation, kos bateri jangka panjang dan juga resale value kan. So berdasarkan fakta-fakta di atas, aku rasa aku nak bagi my honest opinion on this kan. EV memang lebih efisien. Efisiensi EV ni boleh capai sekitar 85 hingga ke 90%. Manakala kereta petrol pula hanya sekitar 20 hingga ke 30% saja. Tapi dalam konteks Malaysia sekarang, dengan grid yang masih lagi heavy fossil fuel dan juga harga EV yang masih tinggi, advantage tu sebenarnya belum cukup kuat untuk justify dari segi kewangan. So jadinya poin sebenar bukanlah EV yang salah. Poin sebenarnya adalah cara kita buat keputusan kan. Ramai orang sekarang buat keputusan kewangan bukan berdasarkan kiraan, tapi berdasarkan trend. So nampak orang lain beli EV kan, nampak content viral, terus rasa macam nak kena follow lah trend-trend macam ni. Padahal mungkin emergency fund tu belum cukup banyak lagi lah. DSR dah tinggi, komitmen dah banyak, tapi masih lagi nak tambah hutang baru kan. Dan ini sebenarnya risiko terbesar. Sebab krisis sebenar ni bukan sekadar harga minyak. Krisis sebenar ni adalah cara kita menguruskan kewangan kita. So right now aku nak tanya korang, very honest, kau nak nampak bijak ataupun kau nak betul-betul buat keputusan yang bijak? Beli kereta EV ataupun tidak? Drop komen kat bawah, aku nak dengar pendapat korang satu persatu.